Syahrul dan Jupem berpakat untuk memasuki pusat tahfiz berkenaan untuk mencuri telefon bimbit yang ada dalam asrama di tahfiz tersebut. Pada pagi 14 September 2017, jam lebih kurang 2.30 pagi, kesemua mereka ini telah berkumpul di kedai minum Cik Mek Molek bersebelahan dengan pejabat PPIM dan telah berbincang untuk membakar sekolah tersebut bagi tujuan membalas dendam. Setelah itu, semua telah beredar. Dan pada hari yang sama, jam lebih kurang pukul 4 pagi, Syahrul bersama Adli pergi membeli minyak petrol di stesen minyak Petron Damai dan mengisi minyak petrol dalam sebotol air mineral yang besar, mungkin yang 1.5 liter tersebut lah. Pada jam lebih kurang 4.30 pagi, mereka telah berkumpul kembali di padang belakang pusat tahfiz tersebut. Ijal dan adik telah nampak Adli memegang botol minyak petrol dipercayai untuk membakar pusat tahfiz tersebut.